Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan juga satu cerita. Pengalaman yang Abang dapat daripada email. Satu pengalaman yang menarik daripada kejujuran seseorang. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala dan semoga kita semua sentiasa mendapat rahmat dan dijauhi daripada sihir dan hasad dengki. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah di akhirat nanti. Amin. Cerita kali ini berlaku pada tahun 2006 di Borneo. Cuma dia minta untuk Abang tak nak, jangan dedahkan bang, kerana ini adalah berkenaan dengan aib dan juga nasib seseorang. Cumanya ini adalah satu kejujuran yang boleh dijadikan iktibar dan pengajaran. Ceritanya bermula macam ni. Yang bagi cerita ni namanya Farid. Dia adalah cikgu dekat Borneo. Jadi dia kata mula-mula dia dapat posting dekat Borneo, sama ada Sabah Sarawak, Abang tak beritahu lah sebab ni aib ni. Jadi bila dia dapat posting dekat Borneo, dia pun rasa berat hati sebab dia tak pernah duduk lama dekat Borneo tu. Ada paling tinggi pun kalau pergi rumah saudara mara tu, ataupun pergi berjalan, paling tinggi pun seminggu je lah. Ini nak kena posting dekat Borneo sebagai cikgu, lepas tu makan masa yang cukup lama. Jadi antara berat hati tak berat hati, nak tak nak kena pergi juga sebab itu adalah tugas. Bila sampai dekat sekolah yang dia letakkan tu, mula-mula rasa macam berat hati. Dekat sekolah tu pula muncul lah ada seorang cikgu yang memang cun melecun, dia kata. Memang cantik. Orangnya namanya Azizah. Wah, dia berkenalan dengan budak tu, dengan cikgu perempuan ni tadi. Jadi hari-hari dia datang sekolah rasa semangat sebab ada cikgu yang memang cantik rupawan di tengah-tengah Borneo ni tadi. Jadi bila dah berkenalan lama kelamaan baru tahu rupanya, bukanlah baru tahu, tapi rupanya tak tahunya cikgu ni pun sama-sama daripada Semenanjung. Jadi dia punya rapat tu semakin rapat lah. Disebabkan rapat semakin rapat, daripada kawan biasa boleh jadi jatuh cinta. Selepas jatuh cinta, bila dah lama, dah setahun posting, lepas tu dah setahun berkawan, akhirnya si Farid ni pun luahkan perasaan kepada si Azizah ni tadi. Dia kata dia nak masuk meminang. Nanti tak lama lagi cuti sekolah, kita boleh balik Semenanjung, kita boleh bertunang, kata. Bila dengar perkataan bertunang macam tu, Azizah berubah muka. Dan sejak daripada tu Azizah akan cari alasan untuk bergaduh. Banyak kali juga Farid ni tanya kenapa Azizah ni asyik bergaduh ataupun mencipta benda-benda yang boleh sensasi yang menyebabkan pergaduhan. Tanya punya tanya, Azizah tak nak beritahu. Azizah cuma cakap apa, hati dia tak senang bila Farid ajak dia menikah, ajak dia bertunang. Hari berganti hari ni, cuti dah nak dekat ni. Ikutkan mereka semua akan balik ke Semenanjung ni sebab bercuti kan. Jadi Farid nak juga ikat pertunangan. Bila diorang balik Semenanjung tadi, dia dah beritahu dekat mak dia dan dia harap Azizah pun dah beritahu dekat mak dia. Jadi pada satu hari tu Azizah beritahu kalau betul lah Farid ni nak dia, terima dia seadanya. Mula-mula Farid tak faham apa benda pula terima seadanya. Ada yang tak kena ni. Okey, diorang pun buatlah satu pertemuan di luar sekolah. Jadi tujuan pertemuan di luar sekolah ni yang aturkan Azizah. Azizah kata dia perlu ceritakan sesuatu sebelum semuanya dilanjutkan. Maksudnya kahwin, tunang, sebelum tu semua dia kena ceritakan sesuatu. Jadi dia orang pun berjumpalah dekat satu kedai makan yang memang agak jauh sikit daripada orang-orang ramai, atau terpelosok sikit kedai makannya. Berjumpalah dia siang pada waktu tu, hujung minggu. Jadi bila dah berjumpa tu, Azizah pun ceritalah kepada si Farid ni apa sebenarnya yang berlaku. Mula-mula dia gunakan perkataan saya bukan lagi suci. Itu ayat pertama. Jadi pada waktu tu Farid macam dia tak terkejut
Sebab dia kata mungkin ada cerita di sebaliknya, cuma dia nak tahu apa sebenarnya yang menyebabkan. Dia kata dia boleh terima Azizah, cuma dia nak tahu kenapa boleh jadi sampai ke situ. Okey, nanti ada plot twist kat ujung ni tadi. Nanti macam gitu. Jadi Azizah pun cerita, mula-mula dia kata ceritanya bermula waktu zaman dekat universiti. Ini cerita ni sampai nangis-nangis ni. Dia kata dia rasa berdosa sangat. Kalau dia tak beritahu Farid, dia rasa macam dia menipu bakal suami dia dan juga dia menipu Allah Ta'ala. Dia kata dia tak nak benda tu berlaku. Kalau lepas dia cerita Farid nak putus dengan dia, putuslah. Dia kata dia tak kisah dan dia redha dan dia terima takdir dia seadanya. Yang penting dia ceritakan. Okey. Jadi kata ramai orang tak tahu cerita ni selain daripada kawan-kawan baik dia dan juga ahli-ahli keluarga dan adik-beradik dia. Ceritanya bermula pada zaman dia dekat universiti tahun 2000, dia kata 2099 gitulah. Jadi dia kata bila dekat universiti tu dia kenal dengan seorang lelaki, tapi dah tak boleh dipanggil lelaki, kita panggil jantan ni. Sebab jahat kan. Dia kata dia kenal dengan seorang jantan gitu. Baiklah dia kata, jantan ni pula anak orang kaya. Jadi selalulah belanja Azizah ni macam-macam. Azizah ni memang cantik rupawan, kulitnya putih, orangnya tinggi, lampai. Jadi waktu tu belum lagi bertudung. Jadi rambutnya ikan mayang. Berkawanlah dia dengan si jantan ni tadi. Bila dah berkawan-berkawan, akhirnya mereka terlanjur. Pada waktu tu Azizah kata dia orang yang paling menyesal. Benda yang dia ingat pada waktu tu, selepas kejadian tu adalah muka mak dia, muka ayah dia dan muka nenek yang membesarkan dia. Macam mana dia nak menghadapi. Dia dah terbuat sesuatu yang di luar daripada apa yang dia cadangkan ataupun yang diharapkan dalam perjalanan hidupnya tadi. Jadi selepas dah terbuat macam tu, dia harap-haraplah, dia kata benda tu tak akan ada lanjutan. Maksudnya tak mengandung ke tak apa. Sebabnya waktu tu apa nak cakap nak cakap ke tidak? Waktu tu togel aja. Apa nak cakap ni? Maksudnya Astaghfirullahaladzim. Maksudnya tidak ada langkah-langkah keselamatan sewaktu benda tu berlaku. Faham-faham lah ya. Segan apa nak cakap ni. Okey, tidak ada langkah-langkah keselamatan waktu benda tu berlaku. Okey, jadi benda tu hanya terjadi sekali sahaja. Tak sangka selang beberapa minggu selepas itu Azizah sedar ada satu perubahan dalam badan dia dan dia dah mula rasa takut. Jadi dengan dia punya datang bulannya tak teratur, tiba-tiba berhenti. Dah kenapa pula ni? Dia dah mula rasa takut ni, kuliah ni masih berjalan ni, masih kat universiti ni. Sudah, dia kata dia takut ni. Dia kata dia ceritalah dengan jantan dia tadi. Dia ceritakan, dia kata dia takut kalau dia mengandung, dia kata. Jadi jantan dia kata tak ada apa-apa ni semua. Perasaannya dia kata mungkin banyak makan. Azizah ni banyak makan benda-benda berangin. Sebab itu badannya berangin. Azizah rasa macam tak sedap hati dan akhirnya selang beberapa bulan waktu tu, beberapa minggu, beberapa bulan, akhirnya Azizah pun beranikan diri untuk buat pemeriksaan sendiri. Bila buat pemeriksaan sendiri, dia kata dia macam nak pengsan. Memang betul dia mengandung. Waktu tu dia dah tak cari orang lain, dia cari jantan tu. Dia cerita dengan jantan tu dengan harapan jantan tu akan memberikan satu penyelesaian yang baik, iaitu aku akan nikah bersama dirimu. Haramlah. Kalau namanya jantan memang tidaklah. Dia minta Azizah gugurkan kandungan. Dia kata, mula-mula dia tak nak mengaku. Dia kata Azizah ni ada jantan lain lah, ada power lain lah, jenis yang sosial. Menangis-nangis Azizah. Azizah cakap, engkau tahu siapa aku. Kau tahu aku masih lagi anak dara sewaktu itu, dia kata. Jadi dia dah tak boleh mengelak. Dia banyak kali lah dia pujuk Azizah, suruh gugur ke Azizah tak nak. Azizah kata dia dah tak nak buat dosa lagi. Memang selepas ni dia akan mengalami satu fasa hidup yang cukup menekankan. Dia kena berhadapan dengan ayah dia, dengan mak dia, dengan nenek dan adik-beradik dia. Dan dia minta jantan tu bertanggungjawab supaya kita sama-sama melalui fasa ini dengan tenang. Ini namanya jantan. Ni bukan lelaki tau. Jadi pada waktu tu, lelaki tu mula-mulanya dia kata, waktu tu dia cakap dia nak kahwin. Tapi tetap juga dia suruh gugurkan kandungan. Dia siap ugut lagi. Kalau tak gugurkan kandungan, dia tak nak kahwin. Pada waktu tu Azizah cubalah dengan kekuatan, dengan kelasnya lagi pada waktu tu, dengan badan dia yang tak sedap, dia cubalah sebaik-baiknya untuk mempositifkan diri. Tapi si lelaki ni banyak kali suruh gugurkan kandungan. Dia kata kalau gugurkan kandungan, dia akan kahwin. Dia akan bertanggungjawab. Dia tak percaya. Jadi akhirnya si Azizah ni nak bawa benda ni ke tengah. Iaitu dia nak bawa berjumpa
jumpa mak bapak kepadanya si jantan ni tadi. Dia ugut lah, dia kata, kalau tak nak, saya nak bawa mak bapak awak ni dalam cerita kita. Saya nak jumpa dengan mak bapak awak. Mak bapak si jantan ni pula memang orang terkenal. Jadi maksudnya orang yang dikenali lah. Abang pun tak kenal sebenarnya. Dikenali. Jadi bila dengar ugutan macam tu, yang si jantan ni tadi dah mula panas punggung lah. Ni jantan kan, dia bukan lelaki. Jadi dia dah mula panas punggung. Satu hari dia kata, okey, dia nak bawa Azizah ni pergi jumpa mak bapak dia, kita jelaskan semuanya. Azizah pun rasa pada waktu tu dia bersyukur sangat-sangat. Dia dah semakin, badan dah semakin naik, kawan-kawan dah mula perasan. Tapi dia tak beritahu siapa-siapa lah, dia senyap je lah. Jadi dia pun kata satu hari tu si jantan ni ajak keluar. Okeylah, dia kata nak bawa jumpa mak bapak kan, dia rasa bersyukurlah kan. Okey. Jadi dia pun ikutlah jantan ni. Bila ikut, rupanya si jantan ni bawa Azizah pergi ke satu kampung. Yang kampung ni memang agak ke dalam sikit lah. Dekat negeri mana abang tak boleh nak beritahu. Jadi kampung ni agak ke dalam sikit. Lepas tu rupa-rupanya dibawa pergi jumpa dengan bidan kampung. Dia nak gugurkan kandungan juga. Pada waktu tu bergaduh. Azizah kata bergaduh sebergaduh-gaduhnya. Sebabnya dia kata dia tak sanggup nak buat dosa untuk kali yang kedua. Dan ada bagusnya juga, kata Azizah, waktu dia mengandung tu dia dah mula pakai longgar-longgar dan dia dah mula pakai tudung. Tujuannya adalah sebenarnya nak tutup keadaan badan dia. Cumanya itu adalah titik mulalah dia berhijrah ke arah yang Islamik lah kan. Okey, jadi dia kata pas peristiwa tu dia bergaduh teruk dengan jantan dia tu. Jantan dia tetap juga nak suruh dia gugurkan kandungan, sampai sempat nak bawa pergi jumpa dengan bomoh tu, bidan tu tadi. Jadi tak jadilah nak gugurkan. Bidan tu kata tak jadilah. Jadi balik tu memang bergaduh teruk, jadi hubungan jadi keruh. Dan Azizah tetap juga mengugut, kalau hujung minggu ni, hei jantan, kalau hujung minggu ni kau tak bawa jumpa mak bapak engkau, aku sendiri yang akan datang jumpa mak bapak engkau. Dia kata dengan aku bawa gambar scan baby dengan ujian darah, biar kau tersangkut. Dia kata pada waktu tu lelaki tu berubah muka, kata Azizah, sebab dia ugut macam tu. Okey, ni baru masuk cerita lepas 10 minit punya mukadimah. Malam tu, pada waktu tu Azizah tengah tidur, tiba-tiba dia rasa macam ada benda yang tak kena. Dia ada yang tak kena dengan dia kata. Ada yang panas dalam sejuk, panas balik, dia kata. Jadi dalam bilik pula, waktu tu Sabtu malam Ahad, kawan dia tak ada dekat dalam asrama. Dia sorang-sorang je dekat asrama pada waktu tu. Jadi dia kata rasa macam badan dia huru-hara sikit lah. Ada yang tak kena, ada yang panas sejuk, dia ada yang tak kena ni, dia kata. Jadi dia pun nak pergilah ke tandas. Dia kata nak buang air. Bila pergi ke tandas tu nak buang air tu, tiba-tiba dia nampak ada benda keluar daripada tandas. Waktu tu terkejut juga, dia kata macam toyol, dia kata. Tapi dia diam je lah. Benda tu keluar daripada tandas masuk dalam bilik, dia kata. Jadi dia pun terdiam lah, sebab tandas memang ada dekat dalam bilik asrama dia. Asrama universiti mana? Itu adalah clue dia. Jadi dia terdiam pada waktu tu. Tak apalah, dia buang air. Rasa macam tak sedap je badan dia. Okey, dia lepas buang air, dia balik semula dekat katil. Bila dia baring dekat katil tu, tiba-tiba dia nampak dekat ujung katil tu ada macam toyol. Dia botak, hitam, cumanya matanya warna putih. Waktu tu dia terkejut. Bila dia terkejut, dia tak boleh buat apa-apa. Macam dia satu badannya dibekukan. Dia diam je. Waktu nak menjerit tak boleh, nak apa tak boleh. Dia nampak benda tu, dia kata berdiri dekat hujung katil. Benda tu pandang dia memang takut gila lah pada waktu tu. Dan tidak semena-mena benda tu tiba-tiba masuk dekat celah kelangkang dia. Dia tak tahu macam mana nak explain. Tiba benda tu terbang, zoom masuk dekat celah kelangkang dia dan dia pengsan. Pada waktu tu dia pengsan. Bila dia bangun daripada pengsan, dia rasa perut dia sakit sangat. Dan dia pun dah tak teringat lah dengan benda macam toyol yang tiba-tiba masuk dalam perut. Dia rasa sakit sangat dan dia pun pergi bilik air. Bila dia pergi bilik air, itulah terjadinya tumpah darah. Habis keluar semua. Habis keluar pada waktu tu, dia rasa lemah sangat badan. Dia tak tahu pukul berapa pada waktu tu, dia rasa lemah sangat badan. Dan dia kata kalau dia tak dapatkan bantuan, memang habis dia kata. Mesti dia meninggal dekat sini, dia kata, sebab darah turun banyak sangat, dia kata. Jadi waktu tu bila dah darah turun banyak, dia sempat pakai capai apa yang patut, lap apa yang patut. Dia keluar daripada bilik, dia sempat ketuk sekali je dekat bilik kawan dia. Kekali, memang sekuat-kuatnya dia ketuk sekali, dung. Lepas tu dia pengsan. Sedar-sedar daripada pengsan, dia dah ada ke hospital.
Dia kata kawan dia tu hantar dia ke hospital lah. Jadi bila dia sedar daripada pengsan tu, dia dah dekat hospital. Lepas tu dia nampak dekat hospital tu ada mak dia dah nangis-nangis. Dia dah tahu, alamak, dia kata mesti mak dia dah tahu dah ni, habislah, dia kata. Jadi, lupa mak cakap, Azizah cerita dekat Farid dalam keadaan yang sedih tahu. Abang pula cerita dalam keadaan yang excited, yang bersungguh. Bukan, dia sedih ceritanya. Jadi dia nampak mak dia dah nangis-nangis. Alamak, dia dah tahu dah, mak dia dah tahu. Jadi selepas dia dah buat pemeriksaan semua, dah lega semua, dan dia duduk hospital sehari lah, dia pun dibawa balik lah ke rumah. Waktu tu memang kau-kau dia kena. Mak dia hentam, bapak dia hentam, adik-adik, especially abang dia hentam dia kau-kau. Dia tahu buat apa? Nangis je lah. Sebab dia anak perempuan tunggal dalam keluarga. Lepas tu buat onar pula macam ni. Dalam otak dia ni memang dia menyesal sangat-sangat, kata Azizah. Tapi bapak dia marah betul lah. Dia kata abang dia memang sampai nak tumbuk muka dia. Tapi asyik baik dihalang oleh mak dia. Yelah, adik perempuan kan, jadi macam tu minta dia jauhkan lah. Abang dia marah betul sebab selama dia dekat universiti, abang dia lah yang banyak support, abang sulung dia banyak support dari segi keuangan. Mak bapak dah tua kan, walaupun dah tua, jadi abang yang support. Abang dia nak tumbuk dia. Jadi abang dia tanyalah siapa jantan keparat tu. Dia memang tak segan silu beritahu siapa nama jantan tu. Lepas nama jantan tu, abang dia berjanji akan tuntut benda ni, akan bawa benda ni ke tengah. Jadi pada satu hari tu, selepas dia baik-baik semua, dia masih lagi kuliah, masih lagi berjalan, dan selepas dia buat penangguhan sebab dia ada mengalami gangguan perasaan. Dia kata bukan kesihatan tapi gangguan perasaan. Waktu sebelum dia buat penangguhan pengajian dekat universiti tu, abang dia dengan dia dan juga bapak dia sempat jumpa dengan jantan tu. Sempat jumpa dan sempat bersemuka. Tak sempat cakap banyak. Abang dia dah debik dah jantan tu. Jantan tu terpelanting. Abang dia pula besar. Jenis yang besar tinggi. Berdebik ke tu waktu tu. Lepas tu jantan tu jatuh lah. Dia kata, abang dia kata dia nak bawa benda ni ke tengah. Dia nak bawa pergi jumpa mak ayah jantan tu. Dia kata kau siap. Dia kata kalau kau tak bertanggungjawab pada adik aku, memang aku patah-patahkan tulang kau. Budak lelaki tu sempat lari. Okey, jadi waktu tu diorang semua balik ke rumah dulu, kata Azizah, dan diorang bercadang untuk bawa ni benda ke tengah, jumpa dengan budak lelaki ni punya bapak ni esok-esoknya lah, bukannya hari yang sama, esok-esoknya. Tapi dari sehari ke sehari nak pergi jumpa dengan keluarga tu, pada waktu tu Azizah dah tangguh pengajian, nak pergi jumpa dengan keluarga tu dari sehari ke sehari tak pergi-pergi. Daripada mula-mula bersemangat, daripada semangat tu membara makin lama makin senyap, dan akhirnya macam benda yang tak jadi apa-apa. Pada waktu tu Aziz rasa macam terpukul jugalah, macam nasib dia seolah-olah diabaikan oleh keluarga dia sendiri. Dia rasa macam tak puas hati juga. Banyak kali dia beritahu dengan nangis, dia beritahu dengan abang dia, dengan bapak dia, dengan mak dia, tolonglah dapatkan keadilan untuk diri dia, bawalah pergi jumpa dengan mak bapak jantan tu. Mula-mula semangat, lepas tu semangat tu hilang macam tu aja. Dan pada waktu tu Azizah pun dah sihat. Lepas tu dia pun sambung belajar, sambung semula. Bila dia sambung semula, dia dapat tahu jantan tu dah tak belajar dekat situ lagi. Dia berhenti secara tiba-tiba dan dia menghilangkan diri, tak tahu apa cerita. Okey, jadi Azizah pun tamatkanlah pengajian. Bila tamat pengajian dah habis pun duduk rumah. Bila duduk rumah, satu hari tu, waktu tu Azizah belum dapat jadi cikgu lagi. Jadi satu hari itu bapak dia jatuh sakit. Pergilah ke hospital. Ni terbongkar ceritanya. Jadi bila bapak dia pergi hospital, cek, doktor pun dah cek. Doktor kata tak ada apa-apa yang teruk. Dia kata cumanya dia kata pergilah bawa berubat. Adalah seorang tu beritahu dekat hospital tu, bawa lah berubat kampung. Dia macam peliknya ni pak cik ni banyak main saka pak cik ni, dia kata. Waktu bila bapak Azizah dengar macam tu, dia pun pelik lah, saka apanya pula. Sebab seumur hidup dia memang dia tak pernah ada kurafat macam tu. Okey, jadi dia pun balik nak jadi cerita, panggillah ustaz dipanggil ke rumah dia. Tujuannya adalah untuk nak tengoklah, suruh ustaz ni tengokkan, baca-bacakan ruqyah ke, doa ke, apa-apa yang boleh lah, yang patut, supaya yang si bapak ni makin baik. Pada waktu tu Azizah dekat rumah, dia belum posting dan dia bekerja dekat kedai-kedai biasa je, dia kata ceritanya. Jadi panggillah ustaz. Bila ustaz sampai kat rumah, ustaz cakap apa?
Ni benda ni dah lama, dia kata. Dah bertahun makan ni, dia kata. Ada orang khianat dengan keluarga ni. Dia hantar sesuatu, dia tanam sesuatu dekat depan rumah dia. Dekat sekitar rumah. Rumah-rumah kampung kan. Ni ada orang tanam sesuatu kat sekitar rumah ni. Pada waktu tu mereka ni semua ingatkan, mungkinlah bapak dia ni ada musuh dalam selimut ke apa, udang sebalik batu gitulah, yang memang tak suka dengan bapak dia ni, yang menyebabkan bapak ni dikhianat, ditanam sesuatu. Jadi ustaz ni pun carilah keliling-keliling rumah, baca-baca ruqyah, jumpalah tempat ada orang tanam. Lama dah orang tu tanam, gali-gali memang keluar ada satu bekas daripada tanah liat. Dalam tu adalah barang-barang macam nak disihir-sihirkan. Jadi pada waktu tu ustaz tu cakap barang ni dah ditanam lama, cumanya dia baru bagi kesan sekarang sebab keadaan kesihatan ayah dia yang semakin tak baik. Dan ayah dia pun dah lama tak pergi ke masjid sebab sihat, tak seberapa nak sihat. Jadi benda tu jadi kuat. Bila ayah dia melemah ibadah, benda tu jadi kuat. Jadi kuat itu yang jadi makan diri. Jadi cakap dengan ustaz tu siapa yang hantar. Ustaz tu kata dia pun tak tahu. Ustaz tu bagilah pilihan. Ustaz tu cakap macam ni, kalau nak kita tahu, kita patahkan benda ni. Kita hantar semula pada dia. Maksudnya bukan menghantarkan untuk mendengki ke apa ke, kita pulangkan balik cerita dia ni. Dia dah bagi cerita kat kita kan, kita pulangkan cerita dia. Kita nak tengok siapa yang dengki ni. Sama ada saudara mara ke, sahabat handai ke apa ke. Azizah kata itu tindakan yang bagus jugalah. Dia dalam kepala dia mungkin dia fikir ayah dia ada musuh di kalangan ahli kampung dalam perebutan jawatan ketua kampung, jawatan JKKKK. Tak tahu abang tambah. Itu abang tambah. Kata Azizah mungkin ayah dia ada musuh-musuh lain kan. Okay, tak apalah. Ustaz tu pun pulang. Dia ingat lagi peristiwa pada waktu ustaz tu pulang, iaitu pada hari Jumaat malam. Ustaz tu datang dan ustaz tu pulangkan. Cara ustaz tu pulang, dia solat hajat je. Dia solat hajat, lepas tu dia suruh ayah ni minum. Selepas tu dia kata ayah dia sihat. Okey, sihat, benda sihat. Dia tak ada rasa sakit-sakit apa. Kalau tidak pada waktu tu ayah dia nak macam lumpuh jugalah. Dia kata okey, ayah dia sihat. Bila ayah sihat, ceritanya tamat kat situ. Cari-cari juga siapa di kalangan saudara mara, kawan-kawan ayah dia yang agak pengsan ke apa ke, kemalangan ke, konon-kononnya dah dipulangkan sihir kan. Jadi tak ada pula, dia kata. Jadi Azizah pun diamlah, diam. Benda tu berlalu macam tu je. Tiba-tiba jumpalah satu hari tu. Okey, betul. Satu hari tu dia dapat posting. Dapatlah berita posting. Jadi bila mendapat peristiwa posting ni, dia ceritakanlah benda ni kepada kawan-kawan dia. Yang kawan-kawan dia pun dah dapat posting lagi awal. Cuma dia seronok sangat, kata Azizah. Ceritalah dengan kawan-kawan dia. Termasuk dengan cerita dengan kawan baik dia. Jadi bila dia cerita dengan kawan baik dia cakap dia nak ceritakan sesuatu. Dia kata, apa dia? Kata Azizah. Dia nak cerita bekas jantan dia, jantan yang merosakkan Azizah dulu, lumpuh tiba-tiba. Tiba-tiba je lumpuh. Wah, Azizah kata, okey. Dia kata, bila dia lumpuh? Dia kata, jantan tu tengah, satu hari tengah ada pergi ke pasar raya beli barang. Tiba-tiba, malam pada waktu tu, lebih kurang pukul 9-10 malam. Dan tarikh, dia beritahu tarikh tu. Sebab yang si kawan ni tadi sempat melawat si jantan ni. Sebab apa? Jantan tu, dia kahwin dengan kawan kepada dia. Faham jadi tu yang melawat tu yang kenal. Si kawan kepada Azizah ni perempuan, dan kawan dia kahwin dengan jantan tu tadi. Abang harap susunannya korang faham Okey. Jadi itu yang dia datang pergi melawat tu. Taunya kena stroke tiba-tiba sebab waktu tengah belanja dekat pasar raya. Bila dengar tarikh itu, pada waktu tu Azizah terdiam. Itulah tarikh ustaz tu datang pulangkan sihir kepada orang yang menghantarkan kepada bapa dia. Pada waktu tu Azizah diam. Azizah buat satu kesimpulan. Dia tengok balik jalan cerita. Mungkin dia kata benda tu yang hantarkan tu adalah jantan, bekas jantan dia yang merosakkan dia. Dialah yang menghantarkan sihir yang menyebabkan si Azizah ni keguguran, yang keluar dekat toilet tu tadi. Dan dia juga yang menyebabkan keluarga dia rasa tak bersemangat untuk bawa benda ni ke tengah, sebabkan sihir yang dihantar, yang ditanam dekat rumah. Ada kemungkinan, tapi tak nak tuduh, dia kata. Dan dia pun tak bercadang nak jumpa dengan lelaki tu. Cuma dia kata mungkin benda ni ada terkait.
Jadi tak apalah, benda tu berlalu dan Azizah pun pergilah posting. Bila sampai dekat tempat posting, dia dapat tahu bekas jantan ni tadi meninggal dunia sebab daripada kena stroke. Stroke yang teruk sangat lah, lepas tu kena meninggal. Dia pun dah kahwin tapi tak ada anak lagi. Okay, tinggallah bini dia sebagai balu kan. Jadi pada waktu tu dia teruskan kejadian, teruskan kehidupan itu yang dia terkenal dengan Farid. Lepas tu Farid suka dekat dia. Lepas tu dia kena ceritakan lah. Dia kata, kalau tak percaya, boleh datang jumpa mak dengan bapak dia, jumpa dengan abang dia. Dia redha kalau Farid nak putuskan. Farid kata, okey tak apa. Farid pun pergilah jumpa dengan keluarganya bila balik dengan Semenanjung. Dengar cerita daripada keluarga. Memang betul apa yang diceritakan oleh Azizah sebiji sebulat-bulatnya. Pada waktu tu, fahamlah Farid, Azizah adalah orang yang jujur, cuma pernah membuat kesalahan. Okey. Jadi ayat terakhir dalam cerita ni ialah, ini ayat terakhir. Abang Jo, saya terima Azizah seadanya. Kerana saya pun bukannya baik sangat. Lepas tu ada gambar smile kat ujung. Abang, okey. Kita pun pernah jadi muda kan. Okey, abang faham. Patutlah dia boleh terima Azizah. Sebab mungkin Farid ni waktu muda pun rancak-rancak juga orangnya. Jadi pun pernah melalui agaknya benda yang sama kan. Pernah terrosakkan orang ke apa gitulah. Minta maaf ya Farid kalau ayat abang salah. Jadi pengajaran ceritanya adalah hati-hatilah dalam membuat hubungan-hubungan. Bukan. Ayat tu tak sedap. Hati-hatilah dalam kita kena ikut agama lah. Kalau kita nak buat benda-benda macam ni, kita ikut agama. Sebab agama lah jalan yang terbaik. Jangan buat benda yang bukan-bukan. Sebab takut jadi macam ni. Jadi kesimpulan abang sendiri adalah, abang yakin 100% jantan tu yang hantar-hantu malam tu yang menyebabkan si Azizah keguguran. Ini pendapat abang. Sebabnya dia minta Azizah gugurkan, tapi Azizah tak nak. Itu yang dia hantar-hantu tu. Silapnya daripada mak nenek yang bidan tu. Dia yang hantar. Mungkin. Itu kesimpulan abang. Cuma ada beberapa benda yang abang samarkan untuk mengelakkan daripada ialah yang penting pengajarannya kan. Tak payahlah kita tahu yang lebih-lebih dalam lagi. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Okey, insya-Allah nanti abang akan sampaikan cerita yang lain yang lebih menyeramkan. Minta maaf sangat-sangat dalam 2-3 hari ni ceritanya tak berapa nak seram, tapi itulah yang abang dapat melalui susunan email. Jadi abang tak tapis-tapis, baca je. Selepas-lepas ni kalau ada cerita-cerita seram yang lain nanti abang akan sampaikan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang, hari Isnin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.